Assalamualaikum. Aku punya steering kit Bearing-kun handle baru sampai. Benda ni susah cari lah. Dia punya made in Indonesia. Motor ni dia kira apa, kat Malaysia masih baru lah Suzuki Raider ni, jadi agak susah lah kau nak dapat dia punya part-part yang pelik-pelik kan. Kalau setakat brake pad, tali clutch, apa lagi, ke plug, itu mungkin senang lah, itu senang. Tapi kalau yang agak pelik-pelik macam steering kit ni, disc depan belakang, apa lagi, master brake pump, cover set, agak susah nak dapat. Jadi ni aku order dekat online lah. Tak adalah mahal pun, lebih kurang dekat RM70 lah, RM70. Macam Indonesia, Thailand, Filipin, dia motor Suzuki Raider tu dah lama, jadi memang part tu banyak lah kan. Part dia tu banyak lah dijual, berbanding dengan Malaysia agak sukar lah, susah. Tapi okey je, online ada jual kan. Tak ada je apa, tak ada istilah tak berani lah pakai spare part, tak ada. Okey je, aku dah 4 tahun dah Suzuki Raider aku pakai kan. Alhamdulillah lah. Okay geng, nak kongsi je dengan korang. Ni aku tengah tunggu lagi 2 part tu, daripada Filipin satu, daripada Thailand satu. Semua order luar negara. Okay.